Okey, dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh perjalanan dakwah yang terbaik bagi masyarakat kini dalam mengajak manusia bertakwa dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala agar pembentukan masyarakat Islam dapat direalisasikan. Okey, hadis yang berkaitan tentang perjalanan dakwah. Kenapa kita sebagai umat Islam ada tanggungjawab untuk berpesan-pesan dan sentiasa menghidupkan Islam itu adalah hadis daripada saya nak baca hari ini ialah hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perumpamaanku iaitu Rasulullah tengah bercakap ni, dia bersabda kan. Dia kata, baginda berkata, perumpamaanku dan nabi-nabi sebelumku seperti seseorang yang membangun suatu rumah lalu dia membaguskannya dan memperindahnya, kecuali ada satu labinah, iaitu satu labinah tu satu ruang yang tertinggal yang belum disiapkan, ruang yang berada di dinding samping rumah tersebut lah. Di dinding tu ada susunan batu bata kan. Batu bata tu lah manusia yang mengelilinginya dan mereka macam terkagum-kagum sambil berkata, kan mereka dah macam ibaratkan batu-batu tu kan dah elok, dah tersusun. Jadi betul sambil mereka perumpamaannya manusia yang mengelilinginya semua tu sambil berkata, seandainya ada orang yang mengisi labinah yang tertinggal tu di tempatnya ini. Lepas tu beliau bersabda, baginda bersabda lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, baginda bersabda, maka fa ana labinah wa ana khatamun nabiyyin, maka akulah labinah itu, fa ana labinah itu, dan aku adalah penutup para nabi, wa ana khatamun nabiyyin, adalah penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam.